Jom buat kek marble sama-sama. Mula sekali, pukul 250 gram mentega atau margarin. Yang ni kena sejuk keluar dari peti ais. Pukul sampai putih selama 10 minit. Masukkan satu cawan gula caster dan sambung lagi pukul selama 5 minit. Masukkan telur satu persatu. Saya guna 5 biji telur grade A. Pukul selama 5 minit menggunakan speed 2 sahaja. Sebelum terlupa butter dan gula tadi saya guna speed 4. Settle masukkan telur. Sekarang kita turunkan ke speed 1 dan masukkan bahan ayam, iaitu tepung dan juga baking powder. 1 sudu teh esen vanila dan habiskanlah tepung. Tepung tu tadi masukkan sedikit demi sedikit dan kemudian masukkan setengah cawan buttermilk yang saya buat sendiri. So dah siaplah adunan kek marble. Bahagikan adunan dan saya letakkan 1 sudu besar Emalco coklat. Boleh juga pakai serbuk koko 1 sudu besar juga. So kacau-kacau sampai sebati dan dah boleh masukkan loyang bersaiz 9 inci. Lepas tu kita ikut kreativiti, lorek-lorek dan sedia untuk dibakar.